ASEAN mengamalkan pendekatan mengangkat kedudukan ekonomi serantau bagi pertumbuhan ekonomi yang selesa kepada semua demi keamanan dan kemakmuran rantau ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, ini kerana sekiranya terdapat negara anggota ASEAN yang terpencil, tertinggal dan terpinggir, ia akan membebankan negara jiran lain. Berucap pada Majlis Perjumpaan Bulanan Kementerian Keuangan pada Isnin, ASEAN perlu ada kebijaksanaan untuk merangkul kekuatan secara bersama. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, antara kerjasama penting yang digerakkan di peringkat ASEAN termasuk dalam aspek kastam dan imigresen yang antaranya bertujuan memperkemas laluan sah perdagangan dan pergerakan rakyat antara negara berjiran. Menurut Anwar, rantau ASEAN kaya dengan tarikan semula jadi, misalnya Malaysia kaya keindahan gunung ganang, pantai, hutan tropika dan durian. Thailand terkenal dengan budayanya yang unik dan Filipina serta Indonesia memiliki daya tarikan pulau dan pantai menakjubkan. Beliau berkata, tumpuan juga harus diberikan kepada memperkukuh pelancongan intra-ASEAN dengan menggalakkan rakyat dari negara ASEAN sendiri untuk melancong di dalam rantau ini. Menurut Anwar, kerjasama serantau dalam sektor pelancongan meningkatkan pelaburan intra-ASEAN juga dipergiat dengan memberi kemudahan dan kelonggaran, serta pelaksanaan ASEAN Power Grid, APG, yang selari dengan dasar peralihan tenaga. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.